Pertama sekali, Tun Daim ini kita jarak umur pun tak banyak. Jadi pada pemikiran Sufi dan pada pemikiran saya sebelum bertemu Tun Daim adalah Tun Daim yang sama lah. Kan? Orang kaya, kasutnya pun emas kan. Semua benda emas, sudunya emas. Sebab orang sangat kaya. Itulah kita digambarkan. Angkuh, sombong, susah nak buat bincang. Tapi takdir Allah, selepas sahaja rejim Barisan Nasional jatuh, saya ketika itu dicari oleh satu orang yang bagi tahu dengan saya, Tun nak jumpa. Kita fikir Tun Mahathir kan. Jadi saya kata tak apalah kan. Tun tak apa. Tapi akhirnya berkali-kali datang dan rupanya Tun itu ialah Tun Daim. Saya dibawa ke Menara Ilham. Saya dan seorang sahabat saya, Anwar Makno, jumpa dia Tun Daim di Menara Ilham. Saya ingat lagi, orang cakap Tun Daim ni kalau you talk nonsense 5 minutes dia akan bangun. Okey. Macam-macam lah ni stigma dalam kepala Tun Daim. Tapi akhirnya bila saya masuk bilik itu, ada satu orang yang saya ingat, dia kecil je, dia pegang tongkat dengan dagu macam tu. Dengan pakai capal betul. Seluar selek biasa kan. Yang kami berbual mesra. Saya ingat kali pertama kita berjumpa 2 jam. Orang cerita pengalaman, tak ada cerita benda apa pun, cerita kehidupan. Dan dia memberi nasihat kehidupan. Dan saya rasa dia ni umpama kutub kanah bergerak. Dan dia memang dia bercakap itu kerana dia melalui saat itu. Saat kesusahan, saat membina kejayaan, saat jatuh, dan saya mula tertarik dengan dia. Akhirnya saya jumpa kali ketiga, dia minta saya bantu untuk satu misi di luar negara yang mewakili negara dan sebagainya. Sebab kebetulan saya merupakan jurusan Master in Asia NGO Study. Rangkaian dalam Southeast Asia ni sangat kuat lah kan. Jadi adalah beberapa kerja yang saya bantu. Tetapi daripada perbualan, perbincangan dengan Daim ni, baru saya faham satu benda. Bahawa Anwar tipu. Saya ni rapat dengan Anwar. Anwar tipu saya berkenaan dengan Tun Daim. Dan rupanya Tun Daim ni adalah orang yang antara bertanggungjawab penting membawa Anwar masuk dalam UMNO. Dia boleh cerita that particular moment satu-satu, dia menyebut nama-nama tu, dan saya tak jangka dia menipu dengan cara dia begitu. Kan agak bersahaja, tidaklah apa kan.